Menteri Pendidikan Fadlin Nasuddin menjelaskan jika sekolah dilanda banjir gelombang kedua, pihaknya sudah bersiap sedia dengan pelan kecemasan. Kementerian Pendidikan akan saling berhubung dengan agensi berkaitan bencana agar sebarang kemungkinan dapat dihadapi dengan lancar. Kita sentiasa bersedia dengan preparation gelombang kedua dan biasanya itu seperti mana yang saya sebut dengan agensi lah. Sebab tu agensi memainkan peranan sangat penting dalam keadaan seperti ini. Bagaimana yang saya sebut, kita ada Ops Payung itulah dan juga yang akan menentukan keputusan-keputusan penting kita, termasuk proses pemindahan, buat keputusan, pembukaan PPS dan sebagainya. Beliau turut memaklumkan sama ada kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan terus dilaksana atau tidak sehingga penggal persekolahan tamat tahun ini bergantung kepada situasi terkini serta cuaca semasa. Beliau ditemui ketika meninjau pusat pemindahan sementara di Sekolah Kebangsaan Cangkat Jawi di Arau Perlis.